Ya, hari ini rezeki ya. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, banyak oh. Hantar dekat sini. Alhamdulillah. Rezeki keluar pagi. Alhamdulillah. Nombor kena cek betul-betul. 2, 1. Siap-siap. Okey. Jadi nantilah pick up. Angkat dulu. Nasib baik dapat order yang dah siap kan. Kalau dapat belum siap, janggut bang, nak tunggu 5 order. Okey, dah pick up semua. Jalan. Alhamdulillah. Okey. Customer yang pertama. Ada. Customer yang kedua. Customer yang kedua, tempat yang sama. Uish, order macam ni memang senang kerja. Jom. Customer yang ketiga jauh sikit. Kalau jauh, kanan kita kasih kepik. Kalau tak nanti dia melambung. Sebab kalau pakai rek lipat ni kan, rek lipat, dia bergerak tau. Nampak? Jadi makanan yang ada dalam beg tu kurang selamat lah, sebab nak melambung. Jadi kena tahan makanan tu dalam, supaya dia tak gerak, tak melambung. Kalau air tu boleh pecah lah. Jom, customer ketiga. Dah sampai. Budak dah melambai. Jadi tengok nombor jap. 20 ni. Okey, terima kasih. Baik. Gambar belakang dia. Wow. Okay, jom. Customer yang keempat. Okay, customer yang keempat. Tingkat 3. Dah berapa tangga dah aku naik ni.
Assalamualaikum. Food Panda. Buka dah pintu. Gambar. Okay. Beres. Jom. Last customer. Yeah. Okay. Last customer. Customer yang kelima. Tingkat 4. Tadi dah tingkat 3. Yang ini tingkat 4. Mati. Fikir kan kalau dapat triple 4 semua tingkat 3, tingkat 4. Dah dapat lah macam tu. Memang krem. Tak dengar. Hentak je lah kan. Apa boleh buat. Assalamualaikum. Mama Syukri. Oi, tadi dah tingkat 3, tingkat 4 pula. Okey. Terima kasih. Sama. Selesai. Okeylah. Tu je nak share. Rider ni dia boleh hack kat mana tau. Boleh hack atas motor. Masuk order baru ni. On the way kan. Lihat dah tu. Setting balik nafas sama-sama untuk order seterusnya. Terima kasih. Itu saja.